So kami jual lemang dekat Kelantan ni. Customer pertama kami ni, Laki Faridah ni. Faridah ni order mana? Mak Buyung ni. Dia yang order. Kami Dia yang beli dua. Dia lah customer pertama kami ni. On the way nak pergi Aeon dah ni. Sebelum pergi Aeon, dia orang yang beli dulu 2 batang. Ya, 2 batang. Okey, 2 batang soleh. Kita ada lagi berapa? 12 batang tinggal. Kita orang bawa 15 batang je tau untuk orang-orang Kelantan. Sebab ramai sangat orang Kelantan yang komen kat live PR itu. Kata kat Kelantan tak ada ke, kat Kelantan tak ada ke. So, kita dah bawa ke Kelantan. Sekarang kami on the way ke Aeon Kota Baru Kelantan. Ini customer kedua. Ini customer kedua kami. Kita nak 2 batang. Dia orang nak 2 batang juga. Ni belum sampai Aeon lagi ni. Dah tinggal 11 batang. Wih, macam mucut. 2 batang tak? 2 batang. 2 batang. Orang Aceh. Cek. Kau batang. Batang. 2 batang. Okey, 2 batang. Nanti hantar QR dah. Okey. Sol. 4 batang. Bye. Dah sol dah. Apa lagi? Ni terus pergi Aeon lah. Ya. Selamat Bye. menjual lah. Bye. Kalau tak sedap ke apa-apa ke bagi tahu Mana tak sedap lah beli ni. Okey. So, orang Kota Baru Kelantan.